Yes. Alamak, Aizat lagi. Aizat. Datuk, busy ke? Alah, kan saya nak kena bahas lagi Rabu. Sebenarnya kan Datuk, maaflah ganggu, tapi saya dah buat video 2 kali dengan Datuk. Lepas tu buat podcast lagi. Alright. Tak faham juga dah Datuk. Astagfirullahaladzim. Jadi saya adalah nak tanya Datuk beberapa lagi soalan. Saya ada tanya dekat YB Raya kita, Ya. Julutong. Dan YB Raya cakap yang tribunal ni akan memudahkan untuk mangsa buli berbanding kalau dia pergi ke mahkamah. Jadi saya nak tanya Datuk, memudahkan dalam cara apa tu sebenarnya Datuk? Sebenarnya tribunal ni dia macam kuasa judicial lah. Maknanya dia bukan macam mahkamah, dia macam separuh mahkamah. Jadi pertama sekali, yang sangat-sangat penting ialah prosedurnya lebih mudah dan tak rumit. Dokumen-dokumen, saksi, permohonan, tarikh bicara semua tu proses dia lebih ringkas. Kemudian dia tak memerlukan peguam. Dan kemudian tribunal ni dia akan fokus pada isu tertentu saja. Macam buli berlaku ke tidak? Awak buli ke tidak? Jadi kita dalam undang-undang ni, kita memang dah letak bahawa tribunal ni kalau diadakan pendengaran dia kena habis dalam masa 60 hari. Kenapa dipilih 60 hari tu Datuk? Kalau kita tak tekankan masa, nanti orang tengok tribunal ni sampai kiamat tak selesai. Tribunal macam mahkamah kadang bertahun-tahun, sekolah rendah sampai ke universiti tak ada habis kes. Contohnya lah. Betul Datuk, saya pun ada dengar satu kes tu, dia 9 tahun nak dapatkan penyelesaian kes. Bila pelaku tahu bahawa pendengaran kes tu akan lebih cepat, mesti dia takut. Contohnya saya cakap jangan marah tau. Macam kes-kes cerai-berai kat mahkamah syariah. Kan selalu tangguh. Ini tak ada lah. Kadang tak sampai lah. Tak dapat cuti kerja lah. Itu sebab kita buat sistem tribunal ni supaya siapa yang terlibat ni tahu bahawa ini mesti diselesaikan secepat yang mungkin. Dan kita pun dalam pasal ni, kita tengok kita letak dalam masa pendengaran kes-kes di bawah tribunal dia boleh buat cara elektronik. Oh, ya ke? Which means you can have the hearing online. Kalau macam tu saya setuju lah Datuk, sebab budak-budak sekolah ni kan Datuk, dia contohlah kalau dia dibuli waktu nak dekat SPM, kesian dia nak prepare SPM lagi. So kalau dalam 60 hari boleh settle, insyaAllah tak terganggu lah dia punya pembelajaran kan Datuk? Memanglah, sebab saya pun kalau tengok kes-kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak, salah satu daripada cabaran yang paling besar ialah kadang-kadang kes ditangguh sebab dia mahkamah jenayah. Dan bila kes ditangguh tu, saksi-saksi tu daripada dia nak jadi saksi sampai dia dah tak larat nak jadi saksi sebab beberapa kali nak pergi ke mahkamah. Ni saya tunjuk kita ada special guideline for handling child sexual abuse cases baru kita buat Ogos 2025 dan mana kita pun dah menyatakan tentang kes-kes yang melibatkan kanak-kanak kalau boleh habiskan masa setahun supaya kita tak membebankan kanak-kanak sama ada mereka adalah mangsa ataupun mereka adalah pelaku sebagai contoh.